Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syauqi dan saya ada sahabat saya. Saya Badrul Izzat, orang panggil Pojat. Dan untuk minggu ni ada banyak isu-isu yang kita akan kupaskan dan kita akan mulakan dengan sesuatu yang baru sahaja selesai. Itu sidang Dewan Rakyat kali yang pertama pada tahun 2025 ni lah. So, Pojat, apa yang berlaku sepanjang parlimen ni? Mungkin boleh berikan sedikit episod-episod yang menarik ke apa ke? Kalau kita tengok parlimen ni macam biasa. Kita ada, maksudnya kita Yang ni crop sikit ni. parlimen kita pada sidang kali ini dimulakan dengan wakil rakyat membahaskan pasal titah diraja. Ya, betul. Dan itu merupakan satu rutin yang kebiasaan dilakukanlah pada mesyuarat yang pertama. Maksudnya mesyuarat pada tahun tersebut dibuka oleh titah diraja. Kemudian wakil rakyat MPMP ni mereka akan bahaskan, orang kata kalau perbahasan titah diraja ni boleh bahas apa saja. Maksudnya dari antara langit dan bumi lah kita boleh bahaskan. Dan mungkin kita boleh sorotilah, kalau nak ikutkan banyaklah topik-topik yang kita nak sentuh. Tapi kebanyakan tu kita boleh lihat melalui portal-portal berita. Cuma antara beberapa perkara yang menarik yang kita boleh sentuh, ada beberapa cadangan daripada sesetengah wakil rakyat yang kita mungkin boleh berikan perhatian. Bukanlah bermakna cadangan itu bernas ataupun tidak bernas, tetapi dia boleh memberikan satu kesan kepada rakyat Malaysia lah. Antaranya ialah berkenaan tentang cadangan salah seorang wakil rakyat, Bagan kan? Lim Guan Eng. Ya, Bagan. Yang mana beliau mencadangkan untuk memberikan ataupun kerajaan memperuntukkan 10% peruntukan Bumiputera untuk bukan Bumiputera. Kalau kita tengok cadangan Bagan Lim Guan Eng ni, dia seakan tidak berpijak di bumi yang nyata kalau kita menyoroti sejarah ni, Syauqi. Sebelum merdeka, negara kita dah pun kita tidak bercakap pasal perkauman lah. Kita melihat kepada kerangka sejarah yang untuk kita berlaku adil kepada satu premis yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Bagan ni. Cuma kalau kita keluar sangat dialek logat Kelantan tu boleh, tapi ini kita siaran nasional. So kita mungkin akan ada satu tersastu tu biasalah untuk orang logat yang cuba untuk terjemahkan kepada bahasa KL, bahasa logat nasional. Cuma berbalik kepada tadi, kalau kita tengok kepada premis yang cadangan daripada Bagan tu, dari kerangka sejarahnya, penjajah menggunakan dasar pecah dan perintah. Macam mana Cina ditempatkan di bandar, Melayu ditempatkan di kampung, India di estate, yang menjadikan tanah-tanah yang bernilai tinggi di bandar tu dimiliki oleh kaum Cina. Dan penguasaan bidang ekonomi dan perdagangan di Malaysia sebelum penjajah, sebelum merdeka, adalah tidak keterlaluan kalau kita katakan dimiliki oleh golongan kaum Cina, walaupun waktu itu mereka ni bukan majoriti. Dan benda itu berlaku selepas merdeka pun tidak berubah secara drastik program ataupun aktiviti ekonomi yang melibatkan yang terlibat dalam negara kita ni. Dan orang Cina ni menjadi tauke-tauke besar. Itulah sebab adanya dasar ekonomi baru. Dan kalau kita tengok kenapa banyak peruntukan kerajaan hari ini dah pun banyak beri kepada Melayu, kerana berlaku kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi dalam kalangan melibatkan beza antara bangsa, melibatkan kaum dan bangsa ni. Begitulah sedikit sebanyak, Syauqi, yang pendapat saya berkaitan dengan apa yang tak kenanya cadangan ahli parlimen Bagan ni, bila mana dia cuba untuk menggunakan formula pukul rata. Dia kata kalau Melayu, peruntukan kepada Melayu dapat, katakanlah dia dibuat perbandingan waktu COVID rasanya, peruntukan sebanyak 1 bilion lebih. Kemudian 3 bilion ke apa, tapi amount dia 3%, dia kata, daripada peruntukan waktu itu, 3% daripada peruntukan kepada kaum Bumiputera pada waktu itu. Kalau tengok angka daripada belanjawan yang terbarulah, sama ada 2025 atau 2024, antara kita, kalau ikutkan belanjawan ni, kita tak letak pun peruntukan, okey, ini peruntukan untuk Bumiputera, ini peruntukan bukan Bumiputera, tapi boleh dilihatlah menerusi program, menerusi institusi ke.
So angka yang ada pada saya ialah untuk Bumi Putera secara keseluruhan kita ada 11.4 bilion ringgit berbanding dengan bukan Bumi Putera sebanyak 345 juta ringgit. Plus minus lebih kurang 3% lah. So dia nak naikkan nilai tersebut kepada 10%. So boleh mencecah 1 bilion juga tu. Dan saya setuju bila kita melihat isu ini menerusi kacamata sejarah. Cuma yalah, ini juga sedikit sebanyak cadangan bagan tu satu hal. Satu lagi perkara ialah sedikit sebanyak kita masih terperangkap ataupun kita masih belum keluar lagi dalam perangkap sejarah itu. Sebab yalah, kita dah pun merdeka berapa dekad? 7 dekad, hampir 7 dekad. Tetapi masih ada lagi isu kesenjangan ekonomi. Walaupun pelbagai sistem dasar dibuat insentif khusus untuk Bumi Putera. So dia isu dia, kita nak buat yang mana dulu sebenarnya? Kita nak berikan peruntukan yang sama rata ataupun nak menaikkan dulu taraf yang sehingga kini masih tak ada lagi nampak bayang-bayang akan berjaya lah. Topik yang sangat berat untuk kalau kita katakan untuk kesamarataan ataupun kesamaan kaum. Cuma berbalik kepada konsep yang negara kita amalkan. Negara kita amalkan adalah bukan asimilasi seperti negara-negara lain. Kalau kita kata nak kesamarataan, adakah bangsa lain, kaum lain bersetuju untuk berasimilasi dengan penduduk asal negara ni? Kita hanya menjalankan integrasi nasional. Dan kalau ikutkan, kalau mungkin dari sudut perspektif Islam sekalipun, tidaklah melihat bangsa dan budaya ini satu perkara yang asing dan perlu disatukan dan diletakkan satu jenama Islam yang universal. Tidak, sebab setiap keunikan bangsa-bangsa itu perlu diraikan. So, dan saya yakin memang tak ada bangsa pun yang akan bersedia untuk berasimilasi, dan sudah tentu dia punya kesan dia tu besar lah, seperti mana yang berlaku dekat negara jiran kita sebagai contoh Indonesia. Dan mungkin bab peruntukan ni ada kaedah yang lebih adil lah yang kita boleh lakukan supaya win-win situation untuk kesemua pihak. Okay. Dan berbalik kepada masih dalam topik rangkuman-rangkuman daripada Senayan Warat tempoh hari, kita nak bercakap juga dengan satu lagi cadangan daripada ahli parlimen, iaitu ahli parlimen Raub, yang memberikan cadangan supaya untuk Menteri Agama ada satu portfolio khusus untuk menjaga bukan Islam, kepentingan bukan Islam. So apa yang Pojak rasa pasal isu ni? Yang ni kita rasa macam agak keterlaluan cadangan daripada ahli parlimen Raub ni. Kerana apa? Dalam Perlembagaan Persekutuan telah menggariskan bahawa agama persekutuan adalah agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dah ada portfolio Menteri Perpaduan yang pemberat dia banyak menjaga kepada bukan Islam. Yang ni dah pun dah ada dah. Kenapa perlukan tubuh satu portfolio baru? Dia nak jaga apa pula ni? Menteri Perpaduan ni. Sebab sekarang ni dia dah fokus kepada kecenderungan kepada berkaitan dengan agama dan juga budaya bukan Islam lah. Itu pada saya lah. Syauqi, kalau Syauqi macam mana? Saya lihat dia boleh jadi asbab kepada kesan rantaian yang agak signifikan juga kepada negara. Sebab mungkin selepas mereka berjaya merealisasikan supaya diwujudkan satu portfolio bukan Islam dalam Menteri Agama, mungkin akan ada pula permintaan-permintaan untuk ditubuhkan institusi ataupun agensi yang berkaitan tentang bukan agama Islam. Macam Islam kita ada JAKIM, kita ada di setiap negeri pun ada Jabatan Agama negeri masing-masing. Kemudian kita ada institusi halal, sekolah, semua tu. Jadi cadangan tersebut saya tidak rasa dia akan terhenti setakat itu sahaja. Mesti akan ada permintaan, okey, sekarang ni kami nak pula. Sedangkan hakikatnya ialah banyak je dan mereka pun bebas untuk membuat sebarang amalan agama mereka. Nak buka rumah ibadah boleh, persatuan agama boleh, atas hak-hak tertentulah. Sebagai contoh, mereka tak boleh nak sebarkan kepada yang beragama Islam. So bagi saya kita kena minta Raub ni jelaskan dengan lebih lanjut apa yang beliau mahukan sebenarnya. Saya tak rasa semata-mata nak tubuhkan ataupun tambah portfolio bukan Islam, tetapi mesti ada beberapa perkara lain yang mereka mahukan. Dan
mujurlah kabinet ataupun Perdana Menteri sendiri. Dalam hal ini mungkin kita boleh sependapat lah, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim kata beliau tidak bersetuju dan tidak akan mengambil kira lah cadangan tersebut. Jadi as of now kita boleh lega lah. Tapi tak bermakna kita tidak meraihkan penganut-penganut agama lain. Seperti mana yang kita sudah ada sekarang, ini saya rasa dah cukup baik lah. Tak perlu nak ada perkara yang kita tidak tahu apakah implikasi baik atau buruk yang akan terjadi hasil daripada cadangan tersebut. Dia bila balik kepada cadangan dalam perbahasan titah diraja ni, sebenarnya kita dapat tengok bahawa ahli-ahli parlimen ni bercakap di luar konteks daripada titah diraja itu sendiri sebenarnya. Dan saya tengok ianya adalah ruang untuk menyatakan apa demand yang dia nak, apa permintaan yang dia, apa cadangan dia, apa hala tuju direction perjuangan parti dia ke ataupun individu dia ke. Itu yang biasanya berlaku. Kalau kita tengok kepada ramai di luar sana yang juga berkaitan dengan balik pada yang tadi tu, yang cadangan pada Rauk tu, yang ramai yang katakan bila mana adanya cadangan adanya menteri bukan Islam ni, akan ada dah Syakir dah sebut tadi peruntukannya, kalau Islam dapat katalah 10 bilion, dia orang pun akan demand benda yang sama. Dan bukankah ini perkara yang diperjuangkan oleh DAP suatu ketika dulu sampai ke hari ini, iaitu kesesamaan dan kesamarataan. Dan kenapa saya kalau para penonton di luar sana tengok saya banyak menggunakan kesesamaan kesamarataan, dan orang akan kata asyik main sentimen sahaja, asyik hujah sentimen sahaja. Balik kepada pokok pangkal kepada sesuatu sentimen tu, adanya satu pihak yang spark sebenarnya. Dia tak akan datang secara automatik, secara ataupun overreact kepada sesuatu perkara, melainkan sesuatu perkara Newton law yang ketiga. Dia kalau dengan setiap action akan ada opposite direction. Ya, yang tu kata yang sejagat punya tu. Itulah yang kita perlu faham. Tambah-tambah lagi kenapa Melayu rakyat majoriti ni terasa, sebab ini tanah Melayu tu point dia. Dan itulah saya rasa tak perlu panjang sangat pasal ni. Nanti orang kata tak habis-habis sentimen sebenarnya. Okey, sikit lagi berkenaan tentang parlimen. Ni ringkas sekadar nak bercakap ringkas je lah. Beberapa adegan-adegan yang melucukan, yang mengusik hati. Salah satunya ialah Kampa bila berbahas berkenaan tentang penjualan saham KWSP dalam MAHB. Beliau cakaplah kalau terbukti betul KWSP ini rugi melalui penjualan saham MAHB, dia akan letak jawatan. Beliau akan letak jawatan sebagai ahli parlimen lah. Tapi bila dibuktikan bahawa memang yelah ada perkara-perkara tertentu, dan siapa nama Presiden MCA kita tu? Wee Ka Siong, air hitam. Dia pun berbalas hujah jugalah dengan Kampa ni. Jadi dan terbukti bahawa betul dia kenyataan tu betul lah, dan dia nak tuntut supaya Kampa melunaskan janjinya untuk letak jawatan. Itu satu. Kemudian ada juga satu adegan ni, mungkin untuk makluman sedang hadirin penonton, sidang Dewan Rakyat ni akan dipengerusikan oleh speaker-speaker yang adalah yang dipertua Dewan Rakyat, dan juga timbalan-timbalan yang dipertua. Dan kadang-kadang kalau mereka tak available, mereka tak dapat hadir, maka akan digantikan oleh ahli parlimen yang lain lah. Dan salah seorang ahli parlimen yang menggantikan tempat speaker di Dewan Rakyat ni ialah ahli parlimen Bangi, YB Shahrizan Johan. Pada satu sesi perbahasan tu, beliau menunjukkan satu karenah yang tidak enak lah. Sebab beliau seolah-olah agak kebudak-budakan dan tidak menunjukkan satu mediation yang adil kepada ahli parlimen kerajaan dan juga pembangkang. So it somehow tarnish the image of Dewan Rakyat Speaker. So itu sajalah beberapa perkara yang kalau Pojat ada adegan-adegan yang teringat daripada sidang yang baru ni. Yang menariknya yang Bangi tu, Shahrizan Johan, waktu undi berbelah bagi pasal pindaan parlimen, lompat kegairahan dia bila mana dapat 148 undi daripada ahli parlimen. Yang tu pada saya nampak keterlaluan dalam dewan yang dapat dilihat oleh semua rakyat Malaysia lah, sebagai wakil rakyat. Adakah momen tu direkodkan dalam YouTube live ke waktu tu kamera ada ke tempat lain?
Kalau tak kita nak save dan juga kita nak war-warkan klip tu kepada rakyat pengundi-pengundi di Bangi. Yang tu tiada lah. Yang tu saya pandang secara ada terlintas kat mana lah. Okey. Syauqi, kita rehat sekejap. Bulan puasa ni nak minum air pun tak boleh. Tekak dah kering ni. Oh, kita tengah puasa rupanya. Okey. Baik, kita akan berehat seketika dan kita akan sambung semula selepas ini. Lebih 3 Mana boleh. Dan tadi kita mengupas tentang sorotan-sorotan dari Parlimen, dan sekarang ni kita nak beralih dari konteks Malaysia ke konteks global pula. World order. So apa yang menarik baru-baru ni, Pujat? Menariknya kita bila nak sembang pasal global ni, apa yang panas 2-3 hari ni adalah, bukan 2-3 hari, adalah pelantikan Trump. Lepas naik Presiden Amerika yang ke berapa? 70? Ke 40, tak ingat. Kena tengok balik. Ikutlah. Nanti saya akan kembali kepada. Okey, lantikan Trump tu kalau kita tengok tak pernah surut isu yang global, sama ada berikat melibatkan boleh tak? Kakulah. Okey. Balik kepada walaupun isu Palestin, yang kita menariknya Palestin itu dah pun berlaku gencatan senjata untuk fasa 1. Tapi Trump masih pun ada sentuh sikit pasal Palestin. Tapi sekarang ni bukan panas pasal Palestin untuk Trump ni. Pasal bagaimana Trump cuba untuk hentikan perang di antara Rusia dengan Ukraine, tapi adalah dalam proses itu berlaku sedikit mendapat perhatian dunia lah bagaimana rundingan antara Trump dengan Zelensky tu. Syauqi, macam mana? Kalau saya boleh recap, dan saya tengok sendiri video tersebut, memang agak, saya tak pernah lagi, saya dah hidup selama 29 tahun, saya tak pernah lagi ketua negara antara dua negara bertekak macam orang cari gaduh dekat kedai mamak. Sebab memang nampak seolah-olah mereka ni walaupun sedangkan pada waktu itu ada kamera, ada media dan mungkin dipaparkan secara live kot. Ya, betul. Tapi mereka bertekak tu agak tegang juga. Dan waktu itu bukan sekadar ada Donald Trump, ada juga Vice President J.D. Vance bersama-sama dengan Presiden Ukraine lah, Zelensky. Dan kalau kita boleh lihat dan tengok semula apa tujuan sebenar Zelensky bertandang ke White House dan bertemu dengan Donald Trump. Antaranya nak buat satu rundingan lah, yang mana rundingan tu kepada Ukraine. Apa yang kalau saya boleh lihat tujuan yang Ukraine mahu bertemu dengan Trump ni ialah untuk mendapatkan satu jaminan keselamatan lah, supaya mereka nak menghentikan peperangan bersama dengan Rusia. Dan sebagai timbal balas, US nak satu penguasaan terhadap sumber mineral. So bila ada permintaan di kedua-dua pihak ni, US dia menggunakan tiket dia lah yang sebagai kuasa dunia untuk menekan Ukraine supaya tunduk kepada permintaan Amerika Syarikat sendiri. Tetapi mungkin kita boleh lihatlah dan buat carian apakah yang berlaku sepanjang mesyuarat tersebut. Tetapi yang menariknya, seperti saya sebut tadi, tidak sangka kita boleh menjadi saksi hidup menyaksikan dua pemimpin negara dunia bertelagah dan disaksikan oleh seluruh dunia lah. So itu satu momen yang agak luar biasa. Dan saya secara peribadi, saya sebenarnya kasihan dalam masa yang sama, kagum jugalah dengan Zelensky sebab
negara beliau ni bukanlah satu negara yang besar, tetapi beliau antara tokoh ataupun ketua negara yang boleh berdialog sebegitu. Kalau ingat lagi, beberapa hari sebelum tu ataupun beberapa minggu sebelum tu, Trump jumpa juga dengan ketua juga negara lain. Jumpa dengan tersiap saja Jordan ada, Mesir pun ada juga kot, dan yang lain-lain lah. Dan kebiasaannya mereka ni akan tunduk hormat lah kepada bukan tunduk hormat, tunduk apa dah kepada US, tapi Ukraine tidak. Dan even nak katakan betapa yalah katangnya lah sisi Zelensky ni, walaupun di White House tetapi beliau tidak mengenakan pakaian yang formal. Dia hanya berpakaian pakaian seperti pakaian combat, military combat. Dan bila ditanya kenapa beliau tak memakai pakaian suit yang formal, dia jawab, saya akan pakai pakaian formal setelah Ukraine menang peperangan dengan Rusia. Itu satu yang bagus, sisi baguslah daripada Presiden Ukraine ni. Cuma untuk berkaitan dengan Zelensky dengan Donald Trump ni sangat mendapat perspektif yang banyak pihak daripada pakar-pakar geopolitik. Antara yang menariknya adalah kalau kita kena tengok latar belakang Trump tu macam mana. Dia tu adalah businessman. Dia hanya fikir untung, dan kenapa persoalan besar yang selalu dia akan tanya, apa kepentingan, keuntungan kepada Amerika kalau dia labur ataupun bagi peruntukan kepada negara-negara tertentu. Jadi rentetan daripada itulah dia cuba ada orang-orang mengatakan dia nak hentikan, rasanya dah memang confirm dia nak hentikan bantuan kepada Ukraine, bantuan persenjataan, dan minta Ukraine bayar balik. Dia Donald Trump kata 300 bilion USD yang diperuntukkan kepada Ukraine sepanjang perang berlaku 2 tahun lebih. Tapi kerajaan sebelum ni, Biden kata 170 bilion sahaja. Itu angka yang disebutkan tidak konkret lah. Tapi masih besar lah, beratusan bilion. Masih besar. Yang keduanya, Trump nak minta kawasan ataupun sumber mineral REE lah yang melibatkan, khususnya berkaitan dengan teknologi bateri lah, dan khususnya tenaga. Dan banyak sumber mengatakan di belakang tabir kepada Trump ni adalah pelobi-pelobi ataupun toke-toke yang bermain dalam industri tenaga. Selain hartanah, dia melibatkan juga selain properti, melibatkan energi juga, antaranya minyak dan juga REE ni lah. Itu yang kita tengok bagaimana sebuah negara yang polis dunia kita gelarkan, yang telah pun cuba untuk seluruh negara mesti patuh kepada telunjuk mereka, cuba dicabar oleh Trump sendiri. Yang kalau kira sekarang ni, kalau tengok Syauqi rasa macam mana Europe sekarang ni, Kesatuan Eropah dengan tindakan Trump ni? Rasanya bila dah berlaku macam ni, nampak seolah-olah Eropah akan cuba untuk mencari jalan agar tidak lagi dikawal ataupun dikuasai ataupun mengikut telunjuk Amerika Syarikat lah. Dan bukan sekadar isu Ukraine, sebenarnya ada satu lagi, bukan negara tapi wilayah lah, teritori yang cuba untuk dikuasai oleh Trump, khususnya tadbiran Trump, iaitu Greenland. Satu kepulauan yang besar, populasi sikit, tetapi dikatakan kenapa pentadbiran Trump ini mahu untuk menguasai Greenland, sama ada secara paksa ataupun secara diplomatik, adalah untuk tujuan keselamatan. Dan juga ada yang mengatakan ada sumber-sumber, sama jugalah, Trump ni dia memang business minded, so mungkin ada sumber-sumber yang berharga yang berada di Greenland dan dia cuba untuk menguasai sumber tersebut. Dan modus operandi juga yang sama beliau buat seperti di Palestin, di Gaza. Sebab berulang-ulang kali bila ditanyakan kepada Trump kenapa nak rampas Gaza, beliau cakap kita nak baik pulih semula Gaza, nak bangunkan, nak jadikan Gaza ni satu kawasan perairan yang cantik supaya orang boleh datang melancong. Lepas tu bila ditanya kenapa nak letak orang Gaza ni kat mana, dia sendiri pun tak ada jawapan yang konkret. Sebab dia kata orang-orang Gaza ni akan carilah tempat lain yang diorang boleh duduk. So saya bimbang kalau sebeginilah tindakan ataupun style pentadbiran Trump, boleh jadi satu masa nanti kebanyakan negara akan cuba untuk memulaukan Amerika Syarikat atas sikap mereka itu sendiri. Sebagaimana mereka cuba untuk mengenakan tarif yang tinggi kepada China, kepada Canada, kepada Mexico,
tindakan tersebut akan mendatangkan satu tindak balas kepada mereka sendiri. Dia cuba untuk memulaukan orang, akhirnya tindakan itu sebenarnya memulaukan Amerika sendiri daripada masyarakat global. Dan ini merupakan satu signal jugalah. Ada orang katakan penganalisis geopolitik melihat ini satu fasa ataupun satu simptom adik kuasa ataupun kuasa dunia akan menjadi satu negara yang orang kata apa istilah tu? Multipolar satu. Maksudnya akan ada wujudlah beberapa negara-negara kuasa dunia yang lain, seperti kita tengok China, Rusia mungkin, India pun berpotensi juga. Ini satu perebutan, orang kata perebutan adik kuasa, sebab mereka boleh menunjukkan ciri-ciri yang menolak world order lah, sistem dunia, kerjasama antara bangsa, antara negara. So lambat laun memang itulah sunnatullah. Mana-mana kuasa dunia pun takkan kekal abadi, mereka akan jatuh juga. Tapi sooner or later je lah, kita akan tengok. Ni teori Ibn Khaldun ni dalam teori kekitaran kan. Cuma menariknya yang Trump ni panjang lah kalau kita nak bahas, dan saya pun secara peribadi bukan detail tahu pasal Trump dan bacalah sedikit sebanyak pasal Trump ni. Yang paling latest rasanya, bukan paling latest, yang paling bercanggah dengan nilai demokrasi ni adalah bagaimana dulu dia bukan nilai demokrasi, nilai yang memperjuangkan mereka yang mendahului kepada contohnya Bank Dunia, apa lagi, institusi antarabangsa ya, Bank Dunia, PBB, IMF, International Monetary Fund, PBB tu. Tapi kebelakangan ni Trump dah pun menarik benda tu dari contohnya pasal WTO. Yang kedua, dia tarik diri daripada Paris Agreement, yang mana Paris Agreement yang berkait dengan perubahan cuaca ni ataupun climate change. Mereka tarik diri, tak nak bersetuju dengan perjanjian tersebut. Padahal kebelakangan ini Amerika Syarikat sangat teruk dilanda dengan musibah bencana, taufannya, kebakarannya, disebabkan bertitik tolak daripada climate change itu sendiri. Tapi adakah Make America Great Again tu Trump menjaga rakyat dia? Adakah begitu kena slogan yang dia laung-laungkan itu dengan pembawakan dia bawa? Satu lagi, selain daripada Paris Agreement, Amerika juga telah pun telah dikeluarkan satu executive order lah oleh Presiden Amerika Syarikat untuk mengeluarkan Amerika Syarikat daripada WHO. Sebab WHO ataupun World Health Organization ni menerima sumbangan yang banyak jugalah daripada Amerika Syarikat setiap tahun. So Amerika Syarikat merasakan mereka tidak menerima manfaat yang setimpal dengan sumbangan mereka. So itu menyebabkan Trump merasakan, buat apa nak stay lagi kat WHO kan, so baik kita keluar. Dan mereka tak rasalah ada manfaat pun untuk mereka invest, berikan peruntukan kepada WHO. Dan tindakan ini boleh menunjukkan kecenderungan ideologi Trump jugalah, dan juga pengikut-pengikut, terutamanya ni yang pengundi-pengundi Republican. Satu ni yang contoh yang anti-vaksin. Satu yang kedua yang anti-science lah, ataupun pseudo-science ataupun anti-climate change ni. So mereka ni puak-puak yang menolak mentah-mentah sains, dan mereka rasa dan mereka menerima teks agama mereka secara literal, ataupun mereka ni mudah kata ataupun yang lebih straightforward lagi, mereka ni melihat dari sudut untung rugi sahaja. Sebab tu mereka boleh sektor kesihatan mereka tu agak selaru, sebab insurans pun di commercialkan terlalu capitalize lah, terlalu menguntungkan orang-orang yang kaya. Dan banyak lagi lah bukti-bukti yang kita boleh lihat bagaimana Amerika Syarikat ni memang ada banyak dah simptom-simptom berlakunya perebutan mereka daripada untuk terus menjadi kuasa dunia yang kita telah saksikan lebih daripada 1 abad lah. Okey. Rasa dah panjang lebar. Cuma Trump dapat buat benda tu disebabkan oleh adanya Elon Musk yang jaga Department of Government Expenditure kan. Yang itulah yang dia bagi apa ni, surat. Bukan government efficiency. Efficiency. Government ke governance lah. Kita tengoklah.
Dush. Yang itulah yang peruntukan kepada yayasan apa tak, potong bagi show keluar. Sebab apa-apa peruntukan kerajaan dia akan, itulah peranan Elon Musk tu sendiri. Okey, berubah kepada topik yang seterusnya pula. Ubah topik, tapi kita masih juga nak bercakap tentang sikap yang cuba untuk apa orang kata, menguasai satu-satu wilayah tu secara paksa. Kalau tadi contoh dari isu global lah, di mana Trump cuba untuk menguasai Ukraine, Greenland, Panama, Gaza dan lain-lain. Tapi kita bawa konteks tu ke negara kita, dan kita nak kaitkan dengan undang-undang pembaharuan semula bandar ataupun Urban Renewal Act. Development Act, URA, Redevelopment Act. So apa yang menarik dengan RU ni, Bojat? RU ni satunya dicadangkan oleh KPKT itu sendiri. Itu yang KPKT, pertama, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang tu menjadikan banyak jadi timbul salah faham dan juga timbul kritikan yang pelbagai pihak, kerana punca kuasa KPKT itu sangat terhad. Dia telah pun disebabkan RUU ni, dia telah pun langgar kanun tanah negara, dia dah pun langgar tanah strata punya akta. Dan sebelum, kalau kita bincang secara teknikal ni, lagi baik kalau kita bincang dahulu apa sebenarnya, kenapa perlu ada akta baharu ni untuk pembaharuan semula bandar ni. Kalau ikutkan, sebenarnya akta ni bukanlah benda yang baru pun, sebab dia dah pun dicadangkan untuk diperbaharui dalam beberapa pentadbiran yang lepas. Cumanya yang menjadi polemik sekarang ialah apabila dicadangkan sendiri oleh kementerian yang diketuai oleh Menteri DAP. So itu yang menjadi isu. Dan isu yang paling besar daripada pengumpulan akta ni ialah pada nilai ambang yang mereka cuba nak cadangkan tu. So apa, boleh terangkan tak apa nilai ambang yang menjadi kontroversi ni? Yang sebelum ni, nilai ambang untuk strata adalah 100% lah. Maksudnya bangunan yang dipenghuni oleh ramai orang tu, katalah 40 penghuni rumah flat, kesemua 40 penghuni, 40 keluarga tu perlu bersetuju untuk diambil rumah dia tu. Kalau tak setuju 100%, tak boleh ambil. Tapi dengan cadangan RUU PSB, pembaharuan semula bandar ni, dijatuhkan nilai ambang tu. Maksudnya tak semua setuju pun dah boleh ambil. Dalam tiga kategori yang didraftkan oleh kerajaan lah, yang kerajaan draftkan. Yang pertama, 51% sahaja dapat persetujuan daripada pemilik, iaitu rumah yang terbengkalai, kalau tak silap saya. Yang keduanya kategori adalah 75%, yang lebih 30 tahun. Dan yang ketiga 80% untuk rumah yang selainnya. Saya pun lupa spesifik kes, nanti salah fakta pula. Cumanya yang menariknya, ramailah yang komen pasal perkara ni tidak sesuai, kerana satu permasalahan yang berlaku di rumah yang kalau tengok PMX sendiri sebut pun adalah kita nak bantu Melayu miskin, kita nak bantu rumah yang kotor, kita nak selesaikan masalah tu. Which is saya rasa rasional lah, sebab kita tak nafikan banyak juga bandar-bandar lama, bandar-bandar lama lah kita boleh kata. Bandar-bandar lama ni, bangunan-bangunan serata ni dah terbina lama, mungkin sejak era 70-an ke 80-an, dan memang agak usang. Sebab mereka ni sama ada tidak ada maintenance yang berterusan, ataupun badan pengurus ataupun ZMB pun tidak berfungsi, ataupun tidak dapat peruntukan pun daripada kerajaan pusat ke kerajaan negeri ke untuk diperbaiki. So ada kebimbangan lah, kerana kita ni kalau boleh kita nak menjaga kebajikan orang-orang miskin bandar, sebab yang duduk di flat-flat kos rendah ni ialah miskin bandar. So kalau mereka tidak mendapat satu akses ialah penginapan yang orang kata apa, kondusif. So dia seolah-olah kita cuba untuk menafikan hak asasi mereka. Tapi apa isu dia? Isu dia sekarang ni keselesaan betul. Itu adalah semua orang nak keselesaan, ketenangan. Kalau sekarang ni yang dibangkitkan adalah hujah yang bersetuju dengan akta ni adalah rumah sempit, satu bilik, 600 kaki persegi, dengan sistem pembuangan sampah tak terurus, sistem kumbahan tersumbat. Itu betul. Memang kita tak nafikan bahawa itulah yang realiti yang dialami oleh setengah flat lama dan juga flat, bahkan flat baru yang PPR pun, flat PPR yang
bawah kerajaan pun ada masalah yang sama. Cuma bertitik tolak daripada perkara tu yang dipersoalkan oleh kenapa ada pihak yang tak bersetuju adalah pembinaan semula tu adakah akan menjadikan penduduk setempat tu, pemilik asal tu akan disisihkan, akan jadi golongan minoriti. Sebagai contoh, saya tengok ada satu rumah Pangsapuri di Pangsapuri Seri Pahang. Unit asal je 1000 unit. Tapi disebabkan di Pangsapuri lama dirobohkan, buat baru, jumlah unit baru tu 3000 unit. Itu persoalan besar yang ditimbulkan oleh pembangkang khususnya PAS, menyatakan bahawa kebimbangan kita adalah golongan minoriti ni akan tersisih, kemasukan orang luar. Dia cerita dia macam ni, penduduk asal tu akan dapat balik rumah dia, dijamin oleh kerajaan. Dalam RUPS pembaharuan semula bandar ni akan dapat 1 unit rumah baru yang selesa, yang ada 3 bilik 800 kaki persegi kot. Cuma yang dipersoalkan adalah kemasukan penghuni baru tu, berapa jumlah dia, berapa ramai yang akan masuk, dan selebihnya apakah jumlah orang Melayu ni akan jadi minoriti di bandar. Itu poin yang menjadi persoalan besar yang masih belum dijawab oleh kerajaan sampai hari ini. Itulah yang disebabkan unit-unit yang baru ni bila dibangunkan sudah tentu akan dijual pada harga yang lebih tinggi. Ya, betul. Sebab ialah developer mana yang nak keluarkan, mula dia kena keluarkan kos untuk robohkan rumah lama. Lepas tu kena bangunkan pula rumah yang baru. So sudah tentu dia nak jual ataupun bangunkan satu projek perumahan yang lebih menguntungkan. Dan hakikatnya siapa yang mampu nak beli rumah macam ni? Sudah tentu majoriti kebanyakan orang Melayu yang kerja, ramai yang masih berada dalam kelompok B40, mungkin bawah M40 ada. Mereka tak mampu nak memiliki rumah-rumah ini, dan generasi mereka pun mungkin tidak akan mampu. Jadi perlahan-lahan akan dilihat seolah-olah akta ini ataupun pengumpulan akta ini akan menyebabkan kumpulan orang-orang Melayu akan dikeluarkan secara perlahan-lahan lah daripada menduduki kawasan-kawasan di bandar, dan sudah tentu akan memberikan satu kelebihan kepada kaum Malay. Itu poin dia. Apabila penduduk asal, orang Melayu di bandar ni terbeban dengan implikasi pembangunan baharu tu, pembaharuan semula bandar tu, maka secara tidak langsung dia tak dipaksa secara kekerasan ataupun ditarik oleh pihak berkuasa, tidak. Tapi disebabkan kos harga hidup tinggi dengan lot-lot bangunan baru yang harga restorannya mahal. Kalau ada bina mall, biasanya ada mall di sekeliling bangunan baru ni. Mereka tidak mampu dengan suasana yang baru untuk mereka teruskan untuk survive kehidupan dia. Itu yang menjadi kebimbangan persoalan besar yang dibangkitkan oleh pembangkang. Tapi secara general, kita tidaklah bermakna menolak mentah-mentah idea ini, sebab memang macam saya sebutkan awal tadi, cadangan ini sudah pun diberikan beberapa pentadbiran yang lepas. Maknanya ada kepentingan, ada keperluan untuk kita melihat kaedah yang meringankan syarat supaya lebih cepat pembangunan semula itu disegerakan di kawasan-kawasan bandar. Tetapi persoalan yang paling penting ialah, satu, hak pemilik asal. Yang kedua ialah keseimbangan sosioekonomi yang menjadi satu perkara yang kita lihat oleh kerajaan dan juga oleh rakyat sendiri. Dan kalau ada kita nak berehat seketika. Last sekali point untuk yang dibangkitkan untuk RUU PSB ni, akan ada fenomena gentrifikasi. Gentrifikasi ni apa benda pula? Ianya adalah satu pembangunan semula, kalau secara mudahlah ya. Pembangunan semula dan kemasukan orang luar dari berbeza sosioekonomi yang mengubah sesuatu kawasan ataupun sesuatu sosio masyarakat tu sendiri. Itu gentrifikasi. Yang kebimbangannya adalah perubahan demografi itulah. Kalau katalah kita sebagai contoh, saya semalam 2-3 hari lepas pergi dekat area Kampung Baru. Satu tapak tu nama dia Setia Sky. Kat situ sebelum ni adalah dalam kawasan Kampung Baru dan tapak rumah Menteri Besar Selangor sebelum ni, Datuk Harun. Tapi sekarang ni dah bina satu kondominium yang besar lah, dan difahamkan ada, disebabkan hakikatnya itu masih dalam kawasan Kampung Baru, tapi pembinaan yang terbuka kepada orang luar. Itu pun dah pun
tanpa RUU tanpa Akta Pembaharuan Semula Bandar pun dah berlaku kata pelanggaran kepada akta dia ada. Kerana contoh kalau isu yang kampung baru ni, kampung baru dia ada akta yang spesifik kes untuk kampung baru lah. Tak boleh semena-mena sewenang-wenangnya orang luar masuk. Itu sebagai contoh bagaimana adanya persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pembakar ini ada hujah dan asas yang konkret. Gitulah sedikit sebanyak cerita pasal RUU Pembaharuan Semula Bandar ni, Syakir. Okey, kita banyak juga bincang tentang topik-topik yang berat sebelum ni. InsyaAllah lepas ni kita akan bincang sikit topik-topik yang ringan dan kita akan kembali semula selepas ini. Dan sekarang kita nak cuba rangkumkan ataupun kita nak cuba tutup dengan beberapa isu yang dekat dengan situasi sekarang lah, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Umumnya Ramadan ni dikenali dengan satu bulan yang ialah pesta ibadah, bulan yang untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Tetapi bulan ini juga lah dikenali juga dengan bulan bazar, bulan shopping baju raya dan sebagainya. Kalau kita boleh lihat satu pemerhatian secara umum kepada situasi sekarang ni, yang menarik perhatian kita ialah di suasana di bazar Ramadan. Rasanya dah beberapa tahun orang masyarakat kita ni komplain lah harga yang tak masuk akal kadang-kadang tu. Ada roti john harga RM15, ada harga murtabak RM10. Ini memang orang kata apa, kalau jual ni nak boleh balik haji lah kiranya. Kalau sebelum ni Syaki, pasal bazar Ramadan ni, Alibaba, tapak bazar Ramadan tu Alibaba. Terutama ni dekat famous isu ni dekat KL lah, di KL. Macam mana Alibaba ni, mungkin ada penonton yang tak faham konsep Alibaba ni. Ada seorang ni dia dapat lesen untuk tapak bazar tu, dia bagi sewa pada orang lain. Contoh harga yang di BKL bagi katalah RM300, tapi dia bagi kepada orang lain tu dengan harga RM2,000, RM3,000, harga yang mengarut lah. Itu satu fenomena yang selalu berlaku pada bulan Ramadan lah, sebelum-sebelum ni. Cuma kita nak bincang pasal tu ke untuk bazar ni? Satunya kita boleh pujilah perubahan yang dilakukan oleh Menteri Wilayah, yang mana beliau menyelesaikan isu orang tengah ni untuk tapak bazar Ramadan lah, dan akhirnya manfaat tu sebenarnya kembali kepada penjual dan rakyat jugalah yang akan membeli barang-barang makanan tersebut. Tetapi selain isu bazar ni, bila bulan Ramadan ni muncul ramai influencer yang menayangkan ataupun memaparkan video-video masakan. Dan yang kita semua kenali tak lain tak bukan ialah Khairul Aming, Tuan KA. Beliau seorang usahawan anak muda Melayu yang selalu keluar. Suara dia sangat dikenali ramai lah. What's up guys? What's up guys? Tapi apa yang menarik yang berlaku, selain daripada setiap hari beliau post 3 video sehari untuk video masakan dan juga minuman, baru-baru ni kecoh jugalah. Bukanlah kecoh sangat pun, sebab beliau ni ada platform di beberapa social media, yang utamanya TikTok beliau. Yang kedua ialah di X ataupun Twitter, yang mana semua video-video masakan tu beliau akan post di ke semua platform lah. Tetapi pada satu Ramadan yang lalu, seperti biasa dia akan post video masakan dan juga video makan, video masakan makanan dan juga video buat air. Tapi pada hari yang pertama tu, bila video air yang pertama dikeluarkan, dapat satu perhatian daripada influencer doktor lah, perubatan-perubatan ni kan, yang memberikan, sebenarnya bukanlah satu apa sangat pun, dia nak cuba berikan
pesanan khidmat masyarakat sebenarnya. Ya, betul. Yang mana ialah sebab sangat meluas bila bulan Ramadan je tunjuk buat air yang manis. Air macam-macam lah, teh ais lah, tembikai lah, jagung dan sebagainya. Memang menggunakan kandungan gula yang tinggi. So tak sihat lah untuk kesihatan. Jadi selepas menerima komen ataupun di quote oleh doktor tersebut, selepas dari tu tak nampak dah KA post video air di Twitter. Dia hanya post video makanan sahaja. Tapi kat TikTok masih berjalan lah. Dan katakan berkesan lah kot message tersebut yang cuba disampaikan oleh doktor yang berkenaan. Cuma yang doktor nama apa dah? Dr. Rafidah. Dr. Rafidah Abdullah. Menariknya dia banyak, biasalah bila dekat di media sosial ni, bila satu yang melawan arus akan dapat kritikan lah. Cuma kita cuba ambil untuk dari segi perspektif yang baik. Apa yang Khairul Amin, kita ambil jalan tengah lah kan. Khairul Amin buat ni, bulan puasa, saya secara peribadi pun, kita nak rasa nak reward diri kita. Jadi masyarakat kat luar sana pun saya rasa mereka nak reward diri dia dengan satunya menu yang best lah, yang di luar daripada norma kehidupan harian, menu harian lah. Begitu juga dengan minuman, itu yang pertama. Yang keduanya, paling tidak siapa yang cuba try menu yang Khairul Amin KA buat ni dapat improve skill memasak dia lah. Yang tu yang basic punya. Kita tak nafikan video masakan pun agak mudah untuk diikuti sebab jelas dengan arahan, bahan apa, berapa sukatan apa semua. Dan videografi dia tak boleh nafi lah, yang memang kemas lah kan. Memang kita kalau tengok pun boleh batal puasa rasanya. So far tak adalah jadi isu yang besar untuk, tak ada data yang study case menyatakan disebabkan video Khairul Amin 20% peningkatan obesiti, tak ada benda tu. Tapi hakikatnya memang betul kita punya kadar obesiti, diabetes kat Malaysia tinggi, antara yang tertinggi di dunia dan yang tertinggi pun di ASEAN, di Asia Tenggara. Jadi be fair, memang kita nak beri ruang lah kepada influencer ni untuk promote platform mereka, tetapi dalam masa yang sama kita sebagai pengguna sendiri kena sedarlah tanggungjawab kita yang perlu mengawal apa yang kita nak makan dan juga ahli keluarga kita. Sebab bila influencer boleh tunjukkan bermacam-macam jenis masakan dan makanan dan minuman, tapi akhirnya pilihan tu pada tangan kita. Dan saya nak beri pesanan lah supaya kawan-kawan kat luar sana tu janganlah beringat-ingatlah bila nak makan ataupun nak masak benda-benda yang tinggi kandungan gula, tinggi kandungan apa lagi, lemak, garam dan saat tandingan ni lah, supaya kita nak mengurangkan beban kesihatan tu kepada KKM. Kesian KKM ni kementerian yang agak kesian sebenarnya. Adalah peruntukan sikit, doktor pun kerja berat dan sebagainya lah. Okay, tak apa, kita stop kat situ. Ada satu lagi isu tentang bulan puasa, tentang Syed Saddiq. Yang mana Syed Saddiq ni kita tahu beliau merupakan ahli parlimen MUA. Beliau sekarang ni kira kerusi, nak kata pembangkang pun tidak, nak kata kerajaan sudah tentu tidak. Cuba untuk mendapatkan peruntukan lah dari kerajaan, tetapi dinafikan. Dan antara cara beliau untuk mendapatkan peruntukan ialah dengan menjadi model pakaian dengan baju raya bawah Prima Valley Syaki. Prima Valley ke Fashion Valley? Fashion Valley. Prima Valley apa benda So yang menarik perhatian ialah apabila beliau ni digandingkan dengan seorang artis perempuan lah, iaitu Bella Astila. Ialah pandangan orang ramai melihat mereka ni pasangan yang seiras lah dan sebagainya. Tapi ialah mungkin kita sebagai orang Muslim, kita tahu ada batas. Mereka ni bukanlah, mereka masih orang masih orang kata ajnabi, masih bukan ahli keluarga lagi, tapi sepatutnya adalah beberapa batas yang perlu dijaga sepanjang mereka berinteraksi sebagai model pakaian tersebut. Tapi kita yang netizen ni bersederhana lah untuk menggalakkan atau menormalisasikan benda-benda macam ni. Macam mana, Hujat? Untuk berkaitan dengan Syed Saddiq punya perilaku ni, saya rasa kita kena berbalik kepada, sebab jenama yang Syed Saddiq ni bukan jenama yang murah lah, tapi ramai yang akan beli. Confirm Syed Saddiq adalah figura besar dalam aspek politiknya dan juga dalam aspek dia punya populariti dia tu sendiri. Balik kepada kita sembang pasal waktu nak puasa, semua ahli parlimen keluarkan selamat berpuasa lah, semoga diterima amalan lah apa lah. Tapi sewaktu puasa tu bagaimana kita punya praktikal? Ada yang kalau dalam konteks ini batasan ikhtilaf yang banyak diperbahaskan. Cuma kepada kita lah, untuk semua penonton sebagai khidmat nasihat bersama,
dalam aspek bazar Ramadan tadi kita sentuh makanan mahalnya. Padahal kita falsafah puasa tu untuk kita memahami bagaimana perasaan orang miskin yang tak ada makanan. Orang kalau sekarang ni situasi di Palestin. Tiba-tiba sampai bulan puasa saja kita buat senarai. Hari ni bazar mana, esok bazar mana. Yang tu adalah bazar satu hal. Lepas tu Masjid Hopping nak juga. Masjid Hopping tu bukanlah nak solat sangat, bukanlah, memanglah nak solat, tapi kita nak buka puasa dekat masjid tu. Lepas tu dah plan nak iftar dengan kawan-kawan lah, nak dah set balik kampung, nak buka puasa dengan family lah. Tu semua tu melibatkan makan-makan yang banyak jugalah. Yang lucunya kalau sebelum ni viral dan terawih yang tu famous. Cuma saya tertengok 2-3 hari lepas. Menariknya ada makcik tua lah. Dia ada 2 telefon. Satu dia pegang waktu solat, satu dia buat live, baca komen. Waktu solat terawih. Boleh bayar tak? Jadi nak ceritanya bagaimana media sosial ni mengubah pembawakan atau perilaku manusia ni. Makcik tua pun dah macam tu perangai dia. Cuma sebagai penutup, Syaki, saya rasa ni last daripada saya. Balik kepada puasa tu tadi, berpada-padalah dalam berbelanja makanan. Yang keduanya, jangan kata nak beli baju raya lah, tak ada duit lah. Sekarang ni banyak je kat TikTok, kat Shopee baju murah yang RM40, RM50. Cantik, yang kualiti hampir sama sahaja. Cuma dia tak marketing kau-kau macam syarikat-syarikat besar ni, menyebabkan dia boleh jual dengan harga murah. Itu untuk pakaian dan juga makanan pun. Janganlah kita asyik kritik kerajaan dalam aspek kos cara hidup, tapi kita tak ubah pun cara hidup kita. Perbelanjaan kita macam mana. Tu saya rasa yang berlaku adil lah dalam kritik kerajaan dan juga mana-mana pemerintah. Okey Syaki, kata akhir macam mana? Kalau saya nak berikan kata akhir, ialah berkenaan bulan puasa ni kan. Saya rasa ini merupakan saat yang paling sesuai untuk kita reset balik banyak perkara. Satu, kita nak reset kita punya cara tidur. Sebenarnya boleh je kita tidur awal sebenarnya. Contohlah, sebab kita time bulan puasa ni kita buat tarawih, paling lambat pun pukul 10 lah dah baru selesai solat tarawih. Pukul 11 tu kita dah rasa ngantuk. So boleh je tidur pukul 11 berbanding sebelum ni kita tidur pukul 12, pukul 1, pukul 2. Lepas tu bangun pukul 5, pukul 5.30. So boleh sempat untuk sahur dan kalau sempat juga untuk buat solat sunat. So kita masih sesuai untuk kita reset balik waktu tidur. Yang kedua, kita reset balik kita punya cara pemakanan. Kuantitinya, kekerapannya, timingnya, itu pun boleh reset juga. Yang ketiga ialah dari segi banyak mana kita nak beribadah pun sama juga. So saya nak ajak lah untuk diri saya juga dan juga untuk semua penonton yang di kat luar sana, cuba kita cari apa perkara yang kita nak reset. Tak perlu banyak pun, 1-2 perkara sahaja, dan kita cuba untuk jadikan berbaki beberapa minggu lagi ni untuk kita berubahlah menjadi seorang Muslim dan juga mukmin yang lebih baik. Dan itu sekian sahaja daripada saya, Syakir Johara dan juga Badrul Izzat. Terima kasih dan nantikan episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Kekal tenang. Jom kita